Beralih kita kepada alat muzik yang amat penting dalam kumpulan ghazal, iaitu tabla, ya, tabla. Ada juga orang panggil tabela, tapi yang sebenarnya tabla, ya. Tabela tu dipanggil ada juga di India dipanggil tabela. Di bahagian kedaerahan di India lah dipanggil tabela, ataupun ada sebahagian besarnya dipanggil tabla lah. Ada dua tabla ni, dia satu set begini, satu set, tapi yang satu ni dipanggil din, yang sebelah ni dipanggil ga. Ga tu untuk yang India lah, Urdu style lah, ga, din, ga. Tapi untuk orang Melayu, orang ghazal kita, yang ini din betul, yang ini dipanggil bam. Untuk pelarasan nada, yang ini menggunakan F. Kalau ghazal kita main ghazal asli betul, dia tuning ataupun pelarasan nada F. Yang ini open maknanya, tapi F low note, maknanya nada rendah, ya, F nada yang paling rendah sekali. Jadi cara memainkan dia ataupun kedudukan alat tabla ni dimainkan, kalau orang ghazal dulu, yang ga ni ataupun bam ni duduk di atas riba. Maksudnya dia jadi begini. Mengapa dia main begitu? Saya ada jawapannya. Sebab apa? Untuk memudahkan dia. Pasal orang ghazal bila dia main, dia takut akan bergalih tempat dia. Bam ni bergalih lagi ke sana kemari. Jadi ini adalah salah satu teknik. Teknik memainkan alat tersebut. Ada juga di India dimainkan begini. Ada juga. Tapi kalau ikut asal, secara undang-undang cara memain tabla, begini duduknya. Ya. Dia duduk di atas lengkang bantal dia di bawah ni, dia akan jadi begini, duduk. Dan yang ini akan jadi begini, yang ini kedudukannya yang betul. Jadi akan bersila lah, bersila duduk begini, cara main. Kedudukan tabla tu, din. Cara memainkan tabla. Dalam ghazal, berpelbagai jenis pukulan dimainkan, ya. Dah tentulah kita memainkan ghazal asli, pukulan asli ghazal. Asli ghazal, asli ghazal. Ghazal asli betul yang dimainkan tabla ialah amat berbeza. Bagi mereka yang tak faham, memang dia tak tahu. Dia tak faham macam mana bunyi. Sebab apa? Perlu ada pembelajaran yang sebaik mungkin untuk memahami cara memukul ghazal asli dalam lagu ghazal. Saya cuba tunjukkan sikit, ya, sedikit nanti. Kita pergi ke awal, kita pergi ke intro lagu Sri Sedeli asal. Tempo yang dimainkan ialah char. Char itu ialah tempo yang cepat, char. Char tu tempo yang cepat. Maksudnya char karewa. Karewa tu maksudnya bahasa dalam Urdu ataupun India, karewa. Karewa, ya, karewa. Macam mana rupa bentuk karewa? Jadi bila melodi masuk, di da 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 da, dia akan memulakan cara muka pintu lagu tu akan diletakkan dalam situasi yang tempo yang nak dimainkan tu. Okey, di da 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 da. Yang ini ialah teknik pukul. Tempo yang sama dipanggil karewa, tapi teknik pukul tu agak berlainan. Kalau din di sini tadi, dia banyak pukul cara begitu, tapi bila pergi ke melodi yang dah ditukar tadi, dia akan untuk menyesuaikan irama tadi. Ini salah satu mencantikkan melodi yang dimainkan oleh alat muzik yang lain. Okey, yang ini amat mustahak. Okey, dia mustahak. Dia tak boleh yang asal, kita ikut asal sampai habis.
Jadi yang ini lagu Sri Sedili ciptaan Pak Lumak. Jadi kita kena faham bahawa kenapa pembentukan tempo tu diubah. Sebab sesuai dan amat sedap didengar oleh pendengar-pendengar lagu-lagu ghazal. Begitulah. Sehingga sekarang, sehingga hari ini, lagu-lagu Sri Sedili, cara memainkan tu amat diminati oleh semua golongan. Bukan saja peminat ghazal, tapi orang-orang lain yang meminati lagu-lagu kesenian tradisi ghazal Johor. Jadi kita dengarkan balik semula asal, okey. Saya cuba perlahankan. Da 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 da. Okey. Di da 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 da. Di da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Di da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Di da 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 da. Da 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 da. Di da 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 da. Da di da di da di da. Da 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 da. Di da 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 di da da da. Itu adalah secara perlahan, okey? Perlahan. Maksudnya secara basic pun dia juga. Tapi kalau kita dah masuk ke mainan yang sebenarnya, dia akan jadi begini. Cuba tengok ya. Di da 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 da. Bila habis kat situ, gitar, pram, violin, gambus, teng. Jadi dia akan mati secara terhormat. Maknanya dia akan mati secara yang sebenarnya. Begitulah peranan tabla yang dimainkan dalam lagu ghazal. Macam mana kita main secara asli? Wah, yang ini susah. Bila kita masuk ke pantun, bila habis saja introduction dimainkan, permulaan lagu Char tadi dimainkan, nak masuk lagu. Bagaimana masuk lagu? Peranan tabla nak mainkan, dia akan meletakkan kedudukan din dan bam yang sama kedudukan. Da 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 tang. Begitu ya. Di da 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 tang. Seri sederi arusnya sampai Sri sederi. Da 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 da. Da da da. Di da 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 da. Tam 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 tiri tam 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 tam. Di da da dang. Dia 4x4 sama. Maksudnya 4/4 tu klik tu sama. Okey. Dia pukul bagaimana pun cara, tapi kalau kita kira da 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 sama 4x4. Cuma dia macam nampak bersepah, tapi sebenarnya ada pelajaran tertentu yang kita perlu tahu. Macam mana pukul dia? Yang ini kita kena belajar lah. Maksudnya kalau kena belajar, kita kena tahu kedudukan tabla tu, barulah kita faham. Ada beberapa pukulan yang ada dalam golongan. Pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau pukul 1 macam mana? Pukul 2 macam mana? Ini ialah setiap pukulan ni ialah ada dalam kesenian milik ghazal, dalam permainan tabla. Dia ada. Kalau kita pukul, kalau kita ke belakang, kita bila tunjuk contohnya buah pukul akan jadi begini ya. Sri. Itu
adalah buah pukul. Kalau kita menganak, form orang dulu dia panggil menganak. Macam mana menganak ni? Da 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 da. Dia main tak berapa banyak ya, tapi meletakkan sesuatu tempo yang tepat. Hanya tidak rio lah, macam tidak mengacau alat muzik yang lain. Begitulah cara tabla dimainkan dalam sesebuah kumpulan gazal.